Hello, hello. Good morning. Good morning, Cik. Hai. Hai. Awal pula datang. Baguslah disiplin. Sorry, saya terleka pula tengok barang-barang tu. Boleh duduk ke? Boleh ke? Boleh lah kot. Duduk je lah. Boleh lah. Allahu Akbar. Macam mana, okey? Okey je. Saya ni suka bekerja. Dan saya tak suka cuti. Tapi, saya nak minta encik ni. Saya pandai buat kopi tanpa air. Very innovative. Kalau macam saya pula, saya ni ada satu expertise. Saya boleh bekerja sambil tidur. Maksudnya berdiri tu sambil tidur. Ui, power tu, power. Power. Hebat juga encik. Itulah kelebihan. Orang berpengalaman cakap kan. Saya tahu kat sini banyak detailer, tapi boleh saya soal sesuatu tak? Apa kelemahan cik? Kelemahan saya bahaya. Saya ni penakut sikit dengan cicak. Sebab bila saya tengok cicak, terngiang-ngiang dalam kepala saya. Cek, 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 cek. Itulah bunyi cicak, cek tujuh. Panik saya. Minta maaf tanya soalan tadi sebab saya nervous sangat. Saya tanya. Tak apa. Excuse me, korang dua buat apa kat sini ya? Apa ni? Tak ada adabnya. Saya tengah kena interview ni. Encik kena interview? Saya yang patut kena interview. Saya datang sini dah cek kerja. Saya pun nak cek kerja. Cik bos kan? Bukan. Cik bukan bos. Bukan. Habis apa bos? Manalah saya tahu. Kau. Cik ni nak interview juga ke? Kenapa datang lambat? Kalau bos sampai dulu macam mana? Lain kali datang awal interview, prepare, tie tak ada apa, tak ada muka pun tak seberapa, rambut dia kat tepi macam nerd. Kau siapa? Lalu dengan tak ada adabnya datang pampas macam ni. Campak. Aku ni bos korang tau. Lebih baik kau berambut sebelum aku lucutkan jawatan kau. Bos, sebenarnya saya yang datang lagi awal daripada dia tadi. Betul, sebab dia mencuri barang kat sini bos. Mana ada bos, saya susun barang ada. Bos tengok kemas. Saya halang datang sini daripada curi. Staff lain pun tak guna, kat luar tu jangan bagi bos. So bos kena buat pilihan. Bos dah lah handsome, muka macam Nobita. Baik kau gerak sekarang. Haya pun belum nak lucut kau lah bapak dia. Kecoh lah. Ingat company kau bagus sangat ke? Temu negara terbuka. Apalah. Sekarang kau pakai laptop lah, kau tak pakai benda ni. Dah.